Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hari ini saya berada di convocation OUM ke-30, sidang kelima hari Isnin. Okey, kita akan Assalamualaikum. So sekali ya. Okey. So hari Isnin sidang kelima, kita macam biasalah kita akan mula pada pukul 8 pagi dan insya-Allah akan habis pada pukul 12 tengah hari, dan sidang ke-6 akan bermula pada pukul 2.30 dan habis pada insya-Allah pukul 5. So tahniah sekali lagi kepada semua graduan-graduan yang akan naik ke atas pentas keramat ini untuk menerima scroll mereka masing-masing daripada Chancellor OUM Tan Sri Azman Hashim. Right. So insya-Allah hari ni pun saya akan baca doa, dan kepada fakulti, kepada OUM, kepada semua kaki tangan, kepada semua sekretariat yang bertungku lumus dalam majlis convocation ke-30 OUM kali ini, saya ucapkan syabas kerana saya melihat betapa tungkus lumusnya mereka menyediakan hari besar convocation ni. Dan dekat atas sana geng kita dah pun bersedia untuk memulakan tugas mereka. Sekarang ni baru pukul 6 suku 6.20 ni. Okey, so semuanya sudah bersedia, dan jom kita mulakan hari ini insya-Allah.